kadang-kadang benda ni kita tengok pun pelik kan. Rupanya itulah zaman sekarang punya trend. So saya nak masuk mungkin payah sikit sebab saya ni dah kategori bapak-bapak. Lawak pun lawak orang tua. Nampaknya selepas puas menjadi pelawak dan penyanyi, kini Ilya Buang bakal bergelar seorang pencipta lagu pula. Kata Ilya atau Pak Ya, keputusan itu dibuat selepas dia berpindah ke Ipoh, Perak. Ini kerana tawaran bidang komedi agak berkurangan, membuatkan dia ingin mencuba nasib menjadi seorang komposer. Wah, terbaiklah dah jadi komposer nanti, jangan lupa pentas komedi tau. Yelah, ramai yang rindu dengan lawak-lawak Pak Ya nanti. Sebenarnya 2026 ni saya rasa tahun ni saya nak fokus kepada penciptaan lagu. Sebenarnya saya dah lama dan saya pun pernah buat dengan senario ketika first album dulu, lagu yang bertajuk Anja-Anja, tetapi masa tu saya mungkinlah ada job lain ke. Lepas tu saya ni kurang sikit ilmu saya tentang muzik, jadi saya tak erti nak macam mana nak save lagu apa semua ni kan. So sekarang saya dah dapat cara nak buat lagu, cara nak save lagu. So saya pun ada beberapa orang arranger yang sentiasa membantu saya. InsyaAllah 2026 ni saya akan fokus kepada lagu-lagu ciptaan saya. Kalau cakap pasal fokus pada buat lagu, kiranya dari segi melawak tu macam mana Pak Ya? Melawak tu saya teruskan juga kalau ada permintaan. Tapi saya rasa bila saya berumur ni, lawak saya mungkin dah berbeza dengan pelawak-pelawak sekarang. Saya pun tak tahulah ada orang suka ke tidak dengan saya punya cara saya melawak. Sebab saya punya lawak ni kadang-kadang lebih kepada bermain dengan acting, emosi. Tapi pelawak-pelawak sekarang ni banyak yang jenis agresif. Kadang-kadang kita pun tak boleh, dia ni kelakar dia tu lain macam ni. Kan kita punya style kan. Contoh macam zaman sekarang ni banyak benda-benda yang media sosial. Jadi kita tak follow sangat media sosial. So kita banyak benda kita tak tahu sebab pelawak ni selain pada dia kena pick up cepat, dia kena tahu tentang isu semasa. Dia mungkin saya ketinggalan buat isu semasa ni. Tambah pula ada benda viral yang kadang-kadang benda ni kita tengok pun pelik kan. Rupanya itulah zaman sekarang punya trend. So saya nak masuk mungkin payah sikit sebab saya ni dah kategori bapak-bapak. Lawak pun lawak orang tua. Kalau ada permintaan saya buat, kalau tak ada pun saya fokus pada lagu-lagu je lah. Cakap pasal lagu, so kiranya sekarang ni memang buat lagu je lah Pak Ya. So ada lagu baru ke? Ada ke macam mana? Lagu Pak Ya sendiri ke macam mana? Ada bermula daripada bulan 12 tahun lepas, ada beberapa lagu yang tengah sedang baru rilis lah kan. Antaranya lagu Itoshi Hito, sebuah lagu Jepun yang dinyanyikan oleh Shazia Rozaini dan ciptaan saya sendiri. Tak tahu macam mana kita punya penerimaan rakyat Malaysia sebab bahasa tu bukan bahasa yang kita faham. Yang keduanya saya ada lagu dengan kumpulan 7x7 remaja daripada Ipoh. Diorang ni musician, terkini lagu raya. InsyaAllah lepas raya ni kita akan rilis lagu daripada 7x7. Lagu tajuknya pun saya tak tahu lagi ni. Tapi lagu Pak yang nyanyi tu? saya buat lagu je. Tajuknya dia cerita pasal selawat pada nasihat lah. Tajuknya akan dibincangkan lagi. Macam mana Pak Ya daripada melawak kan, mengubah transisi kehidupan tu menjadi seorang komposer, so rasa lain tak sebenarnya dia punya perubahan tu? Lain tu memang lain lah. Banyak orang macam Pak Ya buat lagu, rasa pelik kan. Bila saya tunjuk lagu, okey. Tapi saya rasa macam orang nak terima. Saya pun ada juga tanya-tanya penyanyi lain, nak nyanyi lagu saya tak? Diorang macam iya ke? So tak apalah, kalau diorang tak nak, tak sebenarnya tak apalah. Sebab diorang pun nak jaga diorang punya status, level diorang sebagai seorang penyanyi yang tersohor. So kalau dia nyanyi lagu orang yang lagu tak apa-apa lah dia nyanyi, kan jatuh lah dia punya maruah dia ke ataupun level dia kan. So tak apalah, saya carilah penyanyi baru yang boleh bekerja dengan saya.